Assalamualaikum. Oi, panas tu. Masuk le. Kau ingat aku nak ikut panas sekali? Okey bang. Sekejap Bang, ni makanan COD abang RM30. Lambat. Apa salah lambat sangat ni ah? Minta maaf bang, tadi vendor dia slow sangat. Saya pun dah mesej abang kata lambat sikit. Menjawab pula engkau. Aku bayar engkau suruh laju. Kau banyak menjawab engkau. Ni aku malas. Baik aku masak je kat rumah ni daripada aku bayar engkau. Tapi bang, order tu bang. Tolonglah. Order ni? Ha. Ni? Mampus lah. Kau pandai dalam makanan ni. Aku malas. Hello, sayang. Kenapa? You, I nak putus. Wait, what? Apa maksud you, Safia? I nak putus juga. I dah tak ada perasaan dah dekat you. You asyik busy je. Safia, you tahu kan sekarang ekonomi tengah I kerja siang malam semata-mata nak cari duit kahwin kita. Sebab tu I tak ada masa sangat untuk you, Safia. Kalau sekarang pun you dah busy dengan kerja, tak pernah ada masa dengan I, nanti kalau dah kahwin macam mana? Safia, macam ni. No, Apa kata we you are done. please give me... Safia? Hello? Safia? Lagi semua sama je. Duit. Busy. Duit tu bukan boleh buat mati pun. Daripada aku fikir ni, aku tidur je. Susah kau buat aku macam ni, Safia. Hello, Safia? Hello, Cik. Kami dari pihak bank nak memaklumkan yang Cik ada tunggakan bank sebanyak... Kau yang kacau aku kenapa dia semalam? Tak, aku cakap nanti kalau kau duit aku bayarlah. Faham tak? Okay, minta maaf sangat ya. Sekarang memang aku tak ada duit. Hello, kawan. Apa macam? Ada sihat ah? Hutang minum apa ya? Tolong bang, bagi saya seminggu je bang. Nanti saya bayar balik. Please, tolong. Lu punya seminggu ah, sudah macam sebulan oh. Wak tak boleh kasih can lagi. You punya motor, I kena tarik lah macam. Bang, tolonglah bang. Saya guna motor nak cari rezeki bang. Bagi saya masa sekejap je. Please faham saya bang. Tolonglah. Tak ada. Ini motor lu buat tarik. Kalau lu mau ini motor balik, lu bayar hutang. Sorry ah. Okay, jom. Bang, takkan Sikit, tak boleh fikir. Bang, tolonglah. Sorry bos ah. Tolong bang. Bang. Bang, tolonglah fikir bang.